Jalan-jalan ke Johor. Hari kedua, breakfast pagi di Selera Johor at Plaza Lakin. Makan mi rebus tetel, sate, murtabak dan minum air teh panas. Masih lagi tak masak? Tebal tak masak? Makan lagi? Ada yang? Sejak Buat tengok ayam ni beranak sangat. hancur dah. Apa kena kita tuang campur dengan air masak? Macam bantu. Rasa? Jam. Mari bergoyang-yang. Saya nama Ica. Cawan. Nak rebus dulu tak apa. Nampak lagi ni? Tak ada bagus dah Ica. Ica baru ada. Memang baru tahu sebenarnya ini untuk kita tak ikut cerita. Tak ada apa busuk. Kita masukkan. Lunch di food court Paradigm Mall. Mi goreng, ayam goreng. Terpujuklah orang lain juga. Nyam, nyam. Panggil ada empat dulu. Cepatlah. Dah ke? Lengan-lengan ni. Oh, ketong salah habis ke? Dah lalu. Wah. Dinner di restoran Lepak Corner. Makan nasi ayam penyet dan minum teh ais. Mana? Nak makan. Berkali. Makan tak pegang-pegang Wah, ter. Dia lagi senang kat Johor makan tempat maksudnya makanan nasi. Bagus. Halo Gus. Dah nak start dah live. Tunjukkan muka. Makan. Jangan pandang. Sos ni. Itu mesti maksud suka. Wow. Nak bunuh kau.